وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, asatizah sekalian, alhamdulillah semalam kita telah pun selesai Sifatul Ma'ani, tajuk kalam. Kemudian mungkin kita tak baca semua, kita akan langkau kaunuhu tu lebih kurang je lah. Keadaan Allah yang empunya perkuasa, keadaan Allah yang empunya berkehendak. Itu Maturidiyah. Sifat hal nafsiyah tu di sisi Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah memadai sifat ma'ani cukup dah. Kalau Mu'tazilah pula dia kira zatnya. Dia kata Allah tak ada sifat, dengan zatnya tu lah dia buat kerja, dengar semua dengan zat, bukan dengan sifat. Jadi mereka ni ta'til, mereka kata Allah ni tidak memiliki sifat. Itu Mu'tazilah. Kita Asy'ariyah ni ada sifat ma'ani yang ada di zat Allah tu. Allah dengan sifatnya tu dia boleh buat kerja lah. Kalau Maturidiyah dia takut sifat ma'ani ni sebab ada diri, takut orang salah faham kata sifat ma'ani ni asing, zat asing. Jadi nak pegu tu, no? Pasal kita pegu tu, nak pelkat tu. Kalau nisbah kita macam nak bogam lah. Tapi Allah bukan macam tu. Nak habang kata sifat tu bukan duk asing, duk kat zat Allah. Betul? Tu yang ada kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang Tuhan punya berkehendak. Berkehendak tu ada di zat, bukan syai' mustaqil, bukan sesuatu yang berasingan dari zat. Kita tak payah baca lah, no? Kita langkau, pergi cepat khatam. Kemudian muka surat 106, ini pun ulangan aja. Semua benda terbahagi pada 4 kan. Ada benda yang ada diri, maujud, ada benda tak ada, mustahil tu ma'dum. Paling bawah ma'dum, lepas tu tengah-tengah tu ada hal dengan amrun i'tibari. Ada yang kata hal dengan amrun i'tibari ni sama saja, sinonim. Ada yang kata asing. Tu pun dia ulang sebab sebelum ni kita dah biasa sebut dah. Kita turun muka surat 111, perkara harus. Akidah yang ke-41. Jadi 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil yang kita bantah, kita tak percaya. Kita hukum kata benda tu tak ada, tak boleh terima. Ni dia main 41 lah. Harus satu pada hak Allah. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid daraini amin. Akidah yang ke-41 muka surat 111, perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. Maka wajib ke atas setiap mukallaf beriktikad sesungguhnya harus bagi Allah Ta'ala menjadikan kebaikan dan keburukan. Dia ni senang, Allah bagi senang. Dia ni susah, Allah bagi susah. Baik buruk hakikatnya daripada Allah. Cuma adab bercakap, kita kata hak baik datangnya daripada Allah, hak lemah-lemah tu daripada kelemahan diri kita lah. Tu adab cakap. Kita berakhlak dengan akhlak Quran. Kalau hak baik Allah sebut siratal ladzina an'amta alaihim. Allah letak fa'il. Jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat. An'amta ada fa'il dia. An'am ta tu fa'il. Domir tu jadi fa'il. Tapi hak negatif, hak tak elok macam Yahudi, Kristian, Allah tak letak fa'il. Allah sebut ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai. Diguna macam bina majhul lah. An'amta bina ma'lum. Dia guna yang dimurkai. Siapa murka tak tahu. Dia tak sebut yang aku murka, yang kau murka. Dimurkai. Fahamlah Allah murka Yahudi Kristian ni. Bukan Allah saja, malaikat dan seluruh alam ni. Pokok kayu semua benci kat pokok ni. Dia tak payah habaq lah siapa benci. Lagi pun ayat tu ayat negatif. Hak baik an'amta.
Hak tak baik maghdub. Maghdub alladhi ghudiba alaihi, yang dimurkai. Bukan kau murkai. Tang tu pun kita baca Fatihah pun kita dah belajar akhlak yang baik daripada Allah, yang buruk sandar kepada tak sandar ke Allah lah. Hakikatnya Allah belaka lah. Maka harus Allah menciptakan Islam pada Zaid dan kekufuran pada Amru dan menciptakan salah seorang mereka bersifat dengan ilmu dan seorang lagi bersifat dengan kejahilan. Allah boleh buat lah apa saja, harus bagi Allah. Tak ada benda yang wajib, tak ada benda yang menekan Allah. Dan tak dikata orang baik wajib bagi Allah masukkan dia dalam syurga, orang jahat wajib bagi Allah lempak dalam neraka. Tak, harus hak dia. Kita dah cerita dah, ada orang dia suruh anak dia bakar pun masuk syurga. Syurga hak Allah. Tapi kalau orang kafir nak masuk syurga tu ikut syariat kita, taklah, pasal Nabi dah cakap innallaha harramal jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan syurga ke atas orang-orang kafir. Kafir hak menentang tu memang tak ada tempat lah dalam syurga. Kalau tak sampai dakwah dekat dia, mungkinlah sebab dia tak mukallaf. Ada juga orang kafir ni yang Islamfobia. Islam yang sampai tu hak menakutkan. Dia pula tak mengaji sangat, tak mengkaji. Orang macam ni dengan rahmat Allah ada peluang lah masuk syurga. Tapi kalau yang cerdik-cerdik ni, yang akal ni cerdik tapi duk lawan, dia boleh baca, dia reti tak reti, tapi dia lawan. Tu dia inat. Kafir ketegang tu memang tak ada tempat dalam syurga. Orang beriman semuanya akan dikumpul dalam syurga. Ada yang masuk cepat, ada yang masuk lambat. Ada yang lah kali masuk ke merangkak-rangkak Nabi sebut tu. Orang beriman semua akan masuk syurga, orang kafir semua dalam neraka. Orang yang tak sampai dakwah insya-Allah najunlah, selamat. Baik. Dan sebahagian dari perkara yang wajib diiktikadkan juga ke atas setiap mukallaf, sesungguhnya semua urusan baik dan buruk adalah dengan qada dan qadar. Terimalah. Kita pun kalau ditimpa musibah tak boleh cakap kalau-kalau dah. Kita kata qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan apa yang dia nak dia buat. Atau bahasa kampung kita benda apa? Benda nak jadi kan. Benda nak jadi itu sudah takdir lah. Kemudian dia mai tajuk, ada beza ada qada dan qadar. Ulama berbeza pendapat tentang makna al-qada dan al-qadar. Pendapat pertama, al-qada kehendak Allah Ta'ala dan ta'alluqnya sejak azali. Qada tu. Al-qadar pula Allah menciptakan. Al-qada tu iradah azaliyah. Kalau al-qadar ni hak tanjizi hadis tu, Allah menciptakan segala perkara mengikut kehendaknya. Plan dia tu azali, pelaksanaan dia tu tanjizi hadis. Allah rancang dah azali. Waktu tak ada apa lagi dah ada lah. Kalau orang buat bangunan ni pergi apa? Ada dah dia punya plan dia lah. Master dia tu dah ada. Cuma nak buat bila, nak pecah tanah bila kan. Begitu. Tanjizi hadis. Satu qadim, satu hadis lah. Qada, qadar. Itu satu pendapat. Sebagai contoh, berkehendak sejak azali lagi untuk menjadikan kamu seorang yang alim atau seorang raja. Itu dinamakan qada. Dan Allah benar-benar menjadikan kamu seorang yang alim. Dia kena proses mengaji baru alim. Atau seorang raja selepas kamu diadakan sekarang ini, itu dinamakan al-qadar. Waqila pendapat kedua, al-qada pengetahuan Allah, ilmu Allah sejak azali dan ia bersangkutan dengan perkara yang diketahui. Qada ilmu, qadar Allah menjadikan. Ini ta'alluq qudrah lah. Ta'alluq qudrah yang tanjizi hadis, ta'alluq haqiqi. Segala perkara bertepatan dengan ilmunya. Sebagai contoh,
Allah mengetahui sejak azali lagi bahawa seseorang itu nanti akan menjadi orang alim selepas dia diciptakan. Maka ini dinamakan al-qada. Kemudian Allah menjadikan orang itu berilmu, benar-benar menjadi orang alim selepas dia diciptakan. Maka ini dinamakan al-qadar. Kedua-dua pandangan di atas dapat kita fahami bahawa al-qada itu qadim sejak azali, kerana ia satu sifat daripada sifat Allah Ta'ala, sama ada sifat al-iradah atau al-ilmu. Itu qada. Qadar pula hadis, baru, kerana Allah menjadikan makhluk pada masa sekarang ini, bukan pada masa azali. Dan al-ijad, Allah menjadikan makhluk itu adalah sebahagian daripada ta'alluq bagi sifat qudrah, tanjizi, hadis. Dan ta'alluq sifat qudrah itu adalah baharu. Qudrah qadimah, berkuasa tu baharu, perkuasa tu qadim. Tak ada, dah hurai dah semalam lah. Menciptakan makhluk-makhluk adalah harus bagi Allah Ta'ala. Tak ada yang wajib, tak ada yang wajib atas perbuatan Allah. Semua harus memberi pahala kepada orang buat maksiat, harus memberi seksa kepada orang yang buat taat. Boleh belaka. Tu akal kita, akidah kita fikir betul lah. Tapi Allah dah janji, takkan Allah nak mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah janji hak baik syurga, hak jahat neraka. Dan dalam bab janji ni pun, kalau tauhid dia ada al-wa'du dengan al-wa'idu. Ancaman, wa'id. Satu janji, satu ancaman. Gertakan, gempak. Hak mana yang Allah la yukhlifu, tak mungkir tu hak mana? Hak janji. Kita pun Allah tak bagi, Nabi tak bagi. Kalau janji hak bagus-bagus ni, anak kita kata dapat nombor 1, ayah bawa pergi umrah. Itu janji. Tengok-tengok tak bawa, janji dicapati lah ni, apa kata lah ni, tak dikotakan. Janji tak ditepati dipanggil janji dicapati. Marah, tak baik tu janji. Kalau tak boleh jangan janji, nanti orang marah, orang kecam. Seorang ibu panggil anak dalam satu bakul itu, dia panggil ta'al, panggil anak dia. Nabi main rumah, tetamu Nabi, ibu tu panggil anak, macam ada benda dalam satu bekas. Anak dia ingat ada coklat ke apa, merangkak mai, dia pegang anak dia, letak tiba Nabi. Nabi tanya, tadi duk panggil tu nak bagi apa? Tak ada apa, kosong apa saya nak tangkap anak duk merangkak dalam rumah. Nabi kata, hang telah menipu anak. Itu satu penipuan. Kalau panggil ta'al a'tika syai'an, mai sini nak bagi sesuatu, kena bagi. Kalau kita sebut sesuatu apa pun tak apa, janji bagi, jangan kosong. Dan Imam Bukhari pun dia pi jauh lah, dengar kata Tok Guru hadis ada mana, dia pi. Tok Guru tu pegang bekas, macam ada dedak nak jamu unta. Sebenarnya macam kita duk panggil kucing, kita pun sama. Kucing dia faham bunyi tu ada lauk, mai kita dukung pembuhung. Imam Bukhari dia jumpa seorang Tok Guru alim tapi muhung unta. Imam Bukhari risau, tak apa, tak jadi mengaji hadis lah. Saya takut dia buat hadis palsu, dia muhung aku. Bila dia berani muhung, takut dia muhung atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik dia, pi punya jauh, pi jauh lah, beribu-ribu kilometer, letih. Tak apa, tak jadi ngaji. Gitu. Allah kalau janji baik, Allah la yukhlifu, tak mungkin janji. Tapi kalau Allah gempak, dipanggil wa'id, bukan wa'ad. Al-wa'du lain al-wa'idu. Warning al-wa'id. Dalam Quran Allah mengancam, wa man qatala mu'minan muta'ammida, siapa bunuh orang beriman dengan sengaja. Macam dulu kes Mona Fendi, saya pun tak tahu dia jahat ke
dia jadi mangsa keadaan gapo tak tahulah, tapi hak mati tu orang beriman lah. Datuk Mazlan, orang Rauk. Siapa bunuh orang beriman dengan sengaja, bukan silap, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, dia akan kekal selama-lama dalam neraka. Bukan kekal, kekal ni kafir kan. Munafik kan orang kafir, dia orang Islam. Tapi Allah kata betul lah. Hak tu dalam tauhid boleh jadi Allah kata nak bagi ketaknya. Dengan rahmatnya dia ampun. Tambah-tambah kalau dah kena di dunia, kena qisas apa semua, dan tak kena dah lah. Kalau buat hukum Islam lah, tergantung tu bukan qisas. Khalidan fiha, pembunuh akan kekal. Yang kekal dalam neraka ni orang kafir kan? Adakah bunuh tu menjadikan dia kafir? Bunuh maksiat. Kita bukan Mu'tazilah. Maksiat besar mana pun takkan jadi kafir. Maksiat syirik baru kafir. Tapi Allah mengancam. Faham situ? Biasalah. Kita pun kalau gempak orang, sakat juga. Kita bagi tugas latihan kat pelajar kita, tak siap jaga. Tak siap aku rembas 1000 rotan. Tak siap bagi 1000. Dia bagi 5 ketak je. Tak siap takkan kita nak tiba 1000 rotan, kita pelengah zalim pula kan. Itulah yang difaham. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, Allah murka dia. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban alima, dan Allah sediakan untuknya siksa yang pedih. Kekal neraka, Allah murka, Allah laknat, Allah siksa, macam-macam. Itu nak abang kata betapa besarnya dosa membunuh. Hadis pun kadang-kadang Nabi pun gertak juga, sibabul mu'min fusuq, maki hamun orang beriman ni fasik, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, bunuh orang beriman ni kafir. Jadi di syarah kufur nikmat, ataupun kalau dia kata bunuh tu hukum halal dia telah ubah, bunuh orang haram dia kata halal, baru dia kafir. Mengubah hukum Allah, bukan kafir kerana bunuh, kerana i'tiqad dia yang tak betul. Kalau berzina tak kafir, kalau dia kata zina halal kafir. Bunuh orang tak kafir kalau dia kata bunuh tu halal. Macam tu. Ini dipanggil wa'id. Allah boleh tak kotakan ancaman. Itu macam seorang guru kata nak tibai anak murid 100 rotan, 1000 rotan, tak buat pun anak murid takkan kata cikgu ni tipu dah. Cikgu ni baik, belah kesian, timbang rasa, gitulah. Dia cakap mujuk dia tak buat sungguh. Buat sungguh jenuh kita. Jalan menyingkang, kena tibai teruk kan. Jadi Allah dalam kalam-kalamnya kadang-kadang Allah wa'id, Allah bagi ancaman keras supaya orang takut, lizzajri, supaya orang jadi kecut perut duk bunuh orang. Bukan Allah nak buat sungguh pun. Kalau Allah buat sungguh pun boleh lah, hak dia. Dan dia cakap dia nak buat. Tapi kalau dia tak buat, dia memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau suka maaf, maafkan kami kan. Baik, sesungguhnya semua ulama sepakat atas keharusan, yakni semua makhluk harus diadakan dan ditiadakan. Jikalau wajib, ini fardu takdir ajalah. Jikalau wajib ke atas Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, sudah tentu perkara yang harus itu akan bertukar menjadi wajib. Dan jikalau tertegah ke atas Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, sudah tentu perkara yang harus itu akan bertukar menjadi mustahil. Dan pertukaran sesuatu yang harus kepada wajib atau mustahil adalah perkara batil. Dengan ini dapat kamu ketahui bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak wajib ke atasnya sesuatu. Pandangan ini adalah pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, berbeza dengan aliran Al-Mu'tazilah yang berkata sesungguhnya wajib ke atas Allah membuat perkara yang bersesuaian dengan hambanya.
dipanggil salah aslah tu ada dalam prinsip Mu'tazilah. Maka wajib ke atasnya memberi rezeki kepada makhluknya. Pandangan mereka itu adalah hujah yang palsu dan satu penipuan. Maha suci Allah dari bersifat demikian itu. Sebagai contoh, Allah menciptakan iman pada diri Zaid dan memberikan ilmu kepadanya adalah daripada semata-mata kurniaannya, bukan wajib pun. Kita dapat apa-apa pun kita kata hadza min fadli rabbi, ini sebahagian dari kurniaan Tuhanku. Tak ada yang wajib bagi Allah. Dan perkara itu bukan diwajibkan ke atasnya. Jadi kita minta rahmat Allah, limpah kurnia Allah. Masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta limpah kurnia. Dan ada hadis Nabi minta dua-dua. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ni doa dapat rezeki surprise, mengejut. Rezeki tak disangka-sangka. Amalkan doa ni, akan datang rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Ulang. Allahumma. Dia cerita dia macam ni, sababul wurud. Ada tetamu beberapa orang mai terjah rumah Nabi, terkejut tergempak, tak ada nak sedia makanan. Tanya bini ada apa, tepung ke apa ke? Tak ada apa, nak jamu. Rumah Nabi, rumah kita boleh juga buat cucuk bawang. Bawang ada, tepung ada kan. Rumah Nabi tak ada apa. Dia nak jamu apa, dia ni doa. Okey nak? Nabi pun baca doa, kemudian rezeki datang, derian runtuh. Ada orang main tak kambing, sup kambing, banyak pula, boleh jamu tetamu. Nabi kata ini doa, kalau kita baca, insya-Allah rezeki datang tanpa disangka-sangka. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Dapat tak? Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, as'aluka, aku memohon padamu, min fadlika, sebahagian dari limpah kurniamu, wa rahmatik, dan rahmatmu, fa innahu, sesungguhnya, la yamlikuha, tidak memilikinya, nya limpah kurnia dan rahmat tu. Dalam lafaz hadis la yamlikuha, bukan la yamlikuhuma. Jadi kita ikut je lah dalam hadis tu. Tidak ada yang memilikinya illa anta, malaikat engkau. Minta dua tu lah, kurniaan dan rahmat. Kalau masuk masjid minta rahmat dulu, keluar sekali baru minta kurnia. Baik. Duk risau nak jamu apa, tetamu mai hantar seperiuk sup kambing, boleh makan. Rezeki tu. Tapi tak mesti kita baca ni dapat sup kambing. Tak mesti dapat apa-apa lah kan. Dapat apa-apa panggilan, apa-apa rezeki tu, tak sangka Allah pilih kita. Antara bentuk kritikan ke atas pandangan Al-Mu'tazilah, kanak-kanak juga ditimpakan ujian dengan pelbagai penyakit. Budak-budak kan ada dosa. Takkah hal itu sesuai bagi budak-budak? Kadang-kadang penyakit dia tak mampu tanggung. Perkara ini tidaklah sesuai dengan kanak-kanak. Jikalau wajib ke atasnya memberikan sesuatu yang sesuai dengan hambanya, sudah tentu dia tidak akan menurunkan ujian ke atas kanak-kanak. Kerana mereka berkata sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan perkara yang diwajibkan ke atasnya. Kerana meninggalkan kewajipan itu adalah satu kekurangan, dan Allah itu suci dari sebarang kekurangan dengan ijma' ulama. Harus bagi Allah memberi pahala kepada yang taat, harus, tak wajib, dan menyeksa ahli maksiat. Dan kalau Allah kalih pun boleh.
ikut kehendak Allah. Orang yang buat ibadat, ujung-ujung buat maksiat, mati su'ul khatimah, masuk neraka. Orang yang buat maksiat, ujung-ujung tukar bertaubat, jadi ahli syurga. Tapi ada rahsianya. Kata Al-Syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, orang buat ibadat, ujung dia kali dia mati, dia masuk neraka. Mungkin orang tanya, kesian kat dia. Dia puluh buat ibadat, ujung-ujung tu dia jadi neraka, nak salahkan Allah. Sebenarnya ini Allah nak mengizharkan, nak nampakkan. Sebab kita duk nampak dia bagus. Rupanya dia buat ibadat tu hipokrit, berpura-pura. Allah nak bagi nampak, kata gambaran ibadat tu hanya luaran, dia tak ikhlas pun. Dia buat ibadat tapi sebenarnya dia tu jahat namanya. Tu yang Allah bagi dia mati jadi jahat tu. Memang dia jahat. Gitu. Kalau kita tu buat ibadat dengan ikhlas, dengan ilmu semua, takkan ujung-ujung nak mati jadi jahat. Itu rahsia dia lah, yang dipecahkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu mungkin orang tanya kan, dia ni buat bagus, rajin pergi masjid apa semua, mati dalam kelab malam berzina, menari. Pasal apa pergi jadi gitu nah. Pokoknya itu petanda Allah nak tunjuk hak duk nampak bagus selama ni pun tak bagus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita husnul khatimah. Dan hak duk buat jahat tu pun, orang nampak dia jahat tapi dia ada kebaikan dia di sisi Allah. Mungkin dia ada buat sesuatu. Macam orang nampak dia jahat, tekpik apa semua, tapi yalah, penghujung tu tak tahu. Yang penting kita pun tak tahu lah, kita ni pada pandangan Allah nampak baik, orang nampak baik, Allah nampak baik ke tak tahulah. Maka jagalah diri masing-masing supaya penghujung kita al-ibratu bil khawatim, hujung kita baik, husnul khatimah. Semua kena berbimbang sebab Allah kira ujung. Ada yang kata enjoy lu, ujung lambat lagi. Tu pun tak betul juga, sebab dia pun tak tahu nak ujung bila. Yang dia ambil kira buah ujung. Baik. Ini pun tajuk ni pun senang je, kita langkau lah. Tajuk harus bagi Allah memberi pahala kepada yang taat dan menyeksa ahli maksiat. Orang baik masuk neraka pun boleh, orang jahat masuk syurga pun boleh. Tapi orang kafir tak lah, sebab Nabi dah sebut dengan tegas kan, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka ke atas orang-orang kafir. Harus melihat Allah di negeri akhirat. Kalau di dunia ni khilaf Nabi Muhammad lah. Kalau Nabi Musa tu dia tak dapat tengok Allah, dia bergegar, dia pengsan. Tapi boleh tengok sebab Allah Ta'ala kata tengok bukit. Melihat bukit tu harus. Bila diletakkan, ditaklikkan atas sesuatu yang harus, maka melihat Allah juga dikira harus. Fasawfa tarani tu kan, boleh tengok Allah. Isra' Mi'raj khilaf, Nabi tengok Allah ke tengok malaikat Jibril dengan rupa parasnya yang asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi di akhirat memang confirm lah orang beriman boleh tengok Allah. Adapun di dunia ni, Nabi tengok Allah kan, tengok Jibril dengan rupa yang asli, itu khilaf lah pada malam Isra' Mi'raj. Dan kalau kita mengaji tauhid yang dalam lagi, ada ulama yang berkata bermimpi melihat Allah, tanpa boleh digambarkan itu ini. Itu pun dibahaskan juga. Alam mimpi kan, dia bukan alam macam alam, dia termasuk alam ghaib lah. Boleh diterima dan boleh ditolak. Tapi kalau dia kata Allah lagu tu, lagu ni ada saiz, yang tu tak betul lah tu. Adalah dihikayatkan, kalau tak silap saya lah, kita cuba cek, dihikayatkan Imam Ahmad dalam tempoh mihnatul Quran tu, Quran makhluk ke qadim tu, beliau kan duk kena belasah hari-hari.
Malam-malam beliau bermimpi melihat ra'a rabbahu. Di situ. Begitulah. Ada yang tak percaya kata kahut, ada yang kata boleh terima. Jadi Allah ni memang boleh tengok. Kalau akhirat memang confirm. Kalau dunia ni dia masalah khilafiyah. Mimpi lihat Nabi Muhammad, betul sebab sama-sama makhluk kan. Kita makhluk ni, Muhammad makhluk. Melihat Tuhan, melihat Tuhan ni tanpa boleh digambarkan, tanpa ada arah tertentu, tanpa ada kaifiat, iaitu boleh diterima akal. Tapi kena cek dululah hikayat tu sahih ke tak sahih. Dikatakan macam itulah. Baik, di akhirat memang boleh tengok. Kita dah sebut dah hadis tentang bulan purnama. Nabi kata hampa tengok bulan nampak penuh ke nampak sikit-sikit, nampak penuh. Macam tu nampak terang lah di akhirat nanti. Puas hati ya. Nampak penuh. Bukan kelabu-kelabu lah. Mu'tazilah dia kata tak boleh tengok. Mu'tazilah. Dia kata kalau tengok mana Allah ada arah utara, selatan, atas, bawah tu, membawa makna Allah berjihad, ada arah tertentu dan bertempat ni kata. Tak tengok tak mesti tempat. Allah mencipta perbuatan hamba dan hamba mempunyai ikhtiar, pilihan dan usaha padanya. Perbuatan milik Allah, kita ni hanya ikhtiar dan usaha. Ini pun kita dah sentuh dah semalam. Daripada situlah usaha ikhtiar kita ada thawab wal iqab, dosa dan pahala kan. Kalau orang gila dia buat apa pun tak dosa. Kanak-kanak yang belum balik pun tak ada dosa pahala lagi. Kemudian kita tengok muka surat 125, Allah semua harus mengutuskan semua rasul, tak wajib. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk Allah. Lepas itu ada cerita ulul azmi, rasul yang banyak mendapat ujian dan mereka sabar dengan kesabaran yang tinggi. Lepas Nabi Muhammad ni Nabi Ibrahim, lepas Nabi Ibrahim Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. Itu makhluk-makhluk Allah terbaik lah, lebih baik daripada syurga, neraka, bulan, matahari semua. 5 orang tu. Ada pendapat ulul azmi lebih daripada 5 orang. Kemudian lepas tu rasul-rasul yang lain, lepas tu nabi-nabi yang lain, lepas tu baru malaikat. Malaikat duduk bawah pada nabi rasul. Sebab ayat Quran kan kita baca surah Tahrim, wal malaikatu ba'da dzalik. Ranking tu cara susun Nabi Muhammad diikuti 4 orang, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Lepas itu semua rusul, semua al-anbiya. Lepas itu baru main malaikat. Malaikat walaupun dia baik, tapi baik dia tu baik tabi'i. Allah programkan dia memang bertabiat baik. Allah yang jadikan ni pun baik. Ni pun tak ada nafsu, ni pun tak ada jantina, ni pun tak makan, tak minum. Jadi dia ummah tasyrif lah. Dia memuliakan Nabi, dia umat Nabi juga. Umat memuliakan, dia bukan taklif. Kita ni taklif lah, dia boleh pilih nak semayang ke, tak mau semayang ke, nak tutup aurat ke, nak pakai tudung ke, tak mau pakai tudung ke. Kita taklif. Di situ ada nilai dosa pahala. Malaikat mana ada dosa. Malaikat iman dia sentiasa bertambah, kita tambah kurang. Jadi malaikat tu bawah, wal malaikatu ba'da dzalika zahira kan, surah Tahrim. Malaikat tadi bawah. Jadi manusia kalau baik atas pada malaikat. Kalau manusia jahat, ada hak teruk pada iblis lagi pada tu. Firaun tu manusia. Kalau jahat teruk pada iblis pada. Kalau baik lebih pada malaikat pada. Orang kata ni baik lebih pada malaikat. Ada susunan dia tu lah. Lepas tu kita kena percaya Nabi-Nabi ni tak hancur dalam kubur. Tak ada yang rebut semua elok. Dikubur masing-masing. Dan mereka hidup
ahya fi quburihim yusallun. Mereka duk solat. Walaupun kita kata solatlah sebelum kamu disolatkan, tu kita kita waja'alil mauta rahatan lana, mati nak berehat. Dah kita nabi-nabi tak rehat Solat tak wajib tapi rajin daripada solat. Nabi Muhammad solat duha, tahajud. Hak mana dia duduk bisa selawat kan, baginda duduk selawat Zuhur, Asar. Kalau azan subuh di Madinah tu sembahyang subuh kali dengan Nabi. Kalau Nabi ada situ lah, Nabi pergi ziarah kawan-kawannya, dia boleh yatazawarun, mereka boleh menziarahi. Kalau Nabi ada di Madinah, Nabi sembahyang kali yang kita. Itu kata sembahyang tu afdal berjemaah, salah seorangnya bersama Nabi. Ramai-ramai anak jemaah. Imam kadang-kadang dia terharu kalau dia faham benda-benda macam ni, baca pula ayat-ayat puji Nabi, terharu. Aku jadi imam, belakang aku Nabi sembahyang kali. Nabi tak akan lena. Kita mungkinlah mati nak berehat. Ustazah mati nak sembahyang kita tak mau dah. Rehat dah noh. Nyok sembahyang tak lama. Nak rest. Kerja pun kalau dah boleh pencen, mau pencen tak mau. Cikgu-cikgu pun pencen pilihan je pun tak lama. Tapi nabi-nabi mereka yusallun. Fi'il mudhari' istimrar, terus menerus duk sembahyang. Ataupun dengan makna duk baca doa. Solat kan doa ke umat. Balas selawat, orang selawat salam dia balas. Ada kerja. Mereka hidup. Kemudian tajuk mukjizat para nabi dan syariat Nabi Muhammad. Itu pun mudah aja, tuan-tuan baca sendirilah. Tajuk mukjizat ni banyak dalam kitab-kitab sirah lah. Kita wajib percaya mukjizat. Nabi-nabi dipanggil mukjizat, kalau wali-wali panggil karamah. Kalau Nabi tu waktu kecil tak jadi Nabi lagi dipanggil apa? Irhasat. Irhasat. Kalau kita orang biasa ni, Allah bantu terkejut tergempak tu dipanggil ma'unah. Itu istilah-istilah adalah bantuan Allah. Ma'unah. Bukan kumpulan ma'unah di yang tu waktu cerita kumpulan ma'unah. Jadi ma'unah ni pertolongan Allah lah. Daripada perkataan hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Ma'unah ni pertolongan. Hamba yang suka tolong sahabat-sahabat dia, Allah pasti menolong hamba. Dia selalu tolong hajat orang dia tunai, Allah tolong dia. Itulah. Hakikatnya Allah lah nasta'in, hanya engkau kami minta tolong. Hakikat, tapi kita duk tolong orang, Allah tolong kita. Hadisnya panjang lah. Man wassa'a musliman kan, siapa kurbatan min kurabi yaumid dunya, Allah Ta'ala akan mempermudahkan dia daripada kesulitan-kesulitan akhir. Man naffasa an mu'minin kan, kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhir. Siapa yang mempermudahkan urusan orang, kesempitan orang, Allah akan mudahkan kesempitan dia di dunia dan di akhirat. Hak jenis duk tolong orang ni Allah tolong. Itulah. Baik. Kemuliaan para sahabat Nabi ni pun akidah juga, tak boleh cerca, tak boleh maki, tak boleh kutuk dengan sahabat-sahabat. Kalau hampa derma mah besar bukit Uhud pun kata Nabi, kalau hampa kaya mah besar Uhud, hampa derma, hampa infak pada jalan Allah, takkan dapat sejupa ataupun segantang ataupun segenggam kurma yang sahabat infakkan. Sebab ni pun bagi ikhlas kepada Nabi. Keikhlasan kita take kuku sahabat pun tak ada. No? Jangan capui mulut lah dengan sahabat Nabi ni, jangan. La tasubbu ashabi. Allah. Ingat Allah, ingat Allah bila berbicara tentang sahabat. Kalau kita baca buku nampak sahabat ni pelik, ni nafsu apa semua, tutup lah. Mungkin cerita ni tak betul lah, kena kaji balik. Cerita pelik-pelik tentang sahabat ni perlu ditapis. Jangan percaya bulat-bulat. Syarafus sahabah, kemuliaan Allah pilih ni Pak.
Seperti mana Allah pilih Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik Nabi, Allah pilih mereka menjadi sebaik-baik orang, jadi sahabat duk keliling Nabi itu. Allah pilih, tak pilih kita, pilih mereka. Sahabat yang buat dosa pun mereka bertaubat macam mana? Berzina, main mengaku, sanggup kena rejam dengan batu, tinggi darjatnya. Dia buat dosa tu, dia jatuh. Tapi kerana dia sanggup mengaku, dia sanggup kena hudud, Allah tinggikan darjat dengan taubatnya. Jadi kita faham itu sahabat ni, kata ulama, tak silap Imam Nawawi atau Ibnu Salah, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat semua bagus-bagus. Ni pun tak khianat, ni pun tak gila dunia. Ni pun baik. Hak murtad tu hanya golongan sedikit lah. Lepas Nabi wafat tu ada yang murtad, geng tak mau bayar zakat, betul, ada lah yang murtad. Tapi yang anak didik Nabi yang banyak-banyak tu semua bagus-bagus. Yang ni akidah ni ialah untuk membantah Syiah. Syiah dia mudah-mudah condemn sahabat. Ni pun pilih-pilih ya. Sahabat mana yang ni pun suka, Sayyidina Ali, Miqdad bin Amru, Miqdad al-Aswad, Abu Dhar al-Ghifari. 2-3 orang aja yang bagus. Hak lain terutamanya isteri-isteri Nabi. Kalau Khadijah tu ni pun kata okey lah, sebab bonda kepada Sayyidatina Fatimah kan. Mak betul Zainal Ali okey lah. Hak lain-lain tu semua tak boleh pakai, ni pun kata. Ni pun menggunakan istilah Ahlul Bait tu untuk puak ni pun. Padahal Ahlul Bait tu ialah orang rumah. Bait tu rumah, orang rumah. Orang rumah ustaz siapa? Wife kita, bini Nabi lah. Ni Ahlul Bait Hasan Husain tu kan. Ahlul Bait tu isteri tu nombor 1. Anak cucu cicit tu nombor berapa? Bini kita tu lah ahli bait kita. Azwajuhu ummahatukum. Isteri-isteri Nabi tu kena anggap mak. Mak-mak kamu, kena hormat. Bonda-bonda kita. Allah pilih mereka berkahwin dengan Nabi, menjadi pendamping Nabi, menjadi bidadari Nabi dalam syurga nanti. Ni pun susah kahwin dengan Nabi, bukan senang. Nabi tak makan, ni pun tak makan. Nabi dapat emas perak, Nabi bagi ke orang, tengok saja. Kan macam bini kita pakai emas apa semua. Kena korban kalau dia buat protes mengamuk. Sampai Allah pernah turun ayat ayatut takhir, ayat pilihan. Ayat pilihan ni Nabi bagi, hampa nak tak emas? Cakap betul-betul nak tak? Ni pun manusia abang nak. Dia tanya nak. Allah suruh pilih. Hampa nak emas, aku bagi emas. Tapi bercerai. Betul tu. Hampa nak senang dunia, bercerai kita. Kalau hampa nak aku, korbanlah hidup. Emas kita bagi ke orang tu. Kita makan tak kenyang. Semua jawab apa? Jawab nak Allah dan Rasul. Susah kan? Nabi boleh kaya. Kan tak boleh kaya. Kalau nak kaya, lebih kaya dari Nabi Sulaiman pun boleh. Jadi kita bukan sekadar menghormati Nabi, kena hormat isteri-isteri Nabi, anak didik Nabi, sahabat-sahabat Nabi, macam tu. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Dan jika berlaku perselisihan politik, salah faham macam antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, kita tak payah masuk campur. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tahharallahu yadayya min dima'ihim. Allah telah pun menyelamatkan dua tanganku, aku tak terlibat dalam tumpah darah mereka. Waktu perang tu aku tak ada, Allah selamatkan, Allah sucikan dua tanganku. Afala utahhiru lisani an sabbihim. Takkan aku tak boleh nak sucikan lidahku daripada mengutuk mereka. Jadi kita tak terlibat, tak usah duk masuk campur. Allah telah membersihkan dua tanganku daripada darah-darah mereka. Memang perang sedara, perang Siffin, perang Jamal, kita tak usah masuk campur lah. Ahli sunnah ni kata salah faham. Perang tu ada dalang, ada orang munafik, ada Yahudi. Sahabat-sahabat ni pun hati ni pun baik, tapi dah ada orang cucuk. Jadi kita guna istilah ijtihad. Belah mana yang ijtihad betul dapat 2 pahala, hak mana ijtihad salah dapat 1 pahala. Pusing pi pusing mai pahala belaka.
Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah tak tanya kita apa yang berlaku di antara mereka. Kita jaga diri kita, tak usah duk menyibuk sejarah ni, baca aja. Jangan duk jadi pakar sejarah nak pro Ali ke pro Muawiyah. Jadi tu lah. Ada juga zaman dulu yang pro Sayyidina Muawiyah, kutuk Sayyidina Ali dengan Ahlul Bait. Ada yang pro Sayyidina Ali, jadi Syiah, simpati kat Sayyidina Ali, kutuk Sayyidina Muawiyah. Kita tak payah kutuk lah, ke semua mereka anak didik Nabi, generasi tanpa mereka Islam tak sampai kita. Kita kena macam tu. Kita okey lah, ustaz-ustazah ni tak ada Syiah apa kan, tak ada Mu'tazilah, Khawarij pun tak ada. Jangan mudah mengkafirkan orang. Itu cara-cara Khawarij yang tu, cara keras, ekstrim, cara keras. Kita tak mau cara menghukum orang, kita tak mau. Kita nahnu du'at walasnal qudat, kita pendakwah, kita ajak, dan kita paksa, kita ajak siapa nak ikutlah. Kita bukan penghukum, kita bukan tu qadhiyah, kita da'i. Ini dimasukkan dalam kitab ni. Kalau kitab-kitab selalunya habis sifat 20 habis lah. Dia masuk sebab benda ni pun penting untuk memperbetulkan fikrah kita. Manhaj ahli sunnah ke mana? Dia sedia menerima perbezaan. Kita tengok perbezaan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Dia tak belah ni Islam, belah ni kafir, tak. Kedua-duanya Islam. Ketika berlaku khilaf masih dalam daerah muslimin. Allah Ta'ala pun sebut, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Dua kumpulan orang beriman. Jadi nak pro belah mana pun bersederhana lah. Dalam keadaan sekarang pun macam itulah. Janganlah kita rasa hak mana kita sokong tu Islam, hak sebelah lagi kafir. Tak boleh gitu. Sesama Islam mesti ada al-wasatiyah. Itu yang kita belajar daripada tauhid ini. Itu Syiah juga, dia al-imamah tu penting kan. Imam-imam 12 itu, dia panggil satu rukun daripada rukun agama. Kita rukun iman kita ni 6 je. Lepas ada satu lagi rukun iman, mesti berpolitik. Politik itu rukun iman. Sebenarnya politik ni dia bukan duduk dalam rukun iman, dia duduk dalam fiqh, dalam pemilihan. Macam kita pilih imam lah. Imam ni sesuai, imam ni tak sesuai, imam ni lebih layak, imam ni kurang layak dalam memilih. Jadi janganlah sampai politik ni menyebabkan jadi keras, putus silaturahim, rasa kita Islam lawan kita kafir. Itu tak betul, itu akidah macam tu. Kalau Syiah memang dia punya term dia, al-imamatu ruknun min arkaniddin. Pelantikan pemimpin satu rukun daripada rukun agama. Petra tu kita ahli sunnah bukan macam tu. Jadi kitab ni baguslah, sebab walaupun dia mengajak sifat 20, dia sentuh juga supaya manusia ni tak jadi terlalu radikal, ekstrim. Jadi salah lah tu, cara akidah itu salah. Baik. Kemudian sahabat yang paling afdal Sayyidina Abu Bakar lah. Afdalus sahabah ala al-itlaq Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Khulafa ar-Rashidun yang 4, kemudian zaman Al-Hasan bin Ali, kemudian berpindah kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Daulah Umayyah. Baik, yang seterusnya 131, wajib mempelajari sejarah hidup Nabi. Ini kitab sirah, nak belajar keluarganya dan keturunannya, anak cucu Nabi, anak tiri Nabi pun ada. Sayyidatina Khadijah sebelum kahwin dengan Nabi, kahwinlah 2 kali dengan Nabi, kali ketiga. Jadi tentu Nabi ada anak Sayyidatina Khadijah, anak-anak tiri Nabi. Ada hindun lelaki, hindun perempuan, ada halak. Halak tu lelaki, tu anak tiri Nabi. Apa dia? Aha.
Oh, tajuk. Duduk ustazah. Iddah suami mati ya. Al-mutawaffa anha zawjuha. Suami mati 4 bulan 10 hari. Tak boleh pakai barang-barang kemas, tak boleh make-up, perhiasan, cincin, rantai semua simpan sat. Nak keluar ni kalau ada hajat yang mendesak boleh. Saya saja tak boleh ya. Saya saja tak boleh. Nabi makan kenuri pun tak boleh. Kalau ada urusan bank ke, urusan pusaka ke yang perlu pergi, ataupun nak kena pergi kerja, cari nafkah ke anak-anak, kalau tak kerja nak pakai apa, terpaksa boleh. Meninggal tak payah pergi lah. Kecuali kalau macam dia takut duduk seorang, semua pakat pergi, dia ikut jugalah. Risau, takut pencuri lah apa kan. Tak boleh. Tak pergi pun tak apa, tak wajib pergi. Hak sunat-sunat tak perlu, hak perlu sangat-sangat saja. Baik. Kalau dia masih takut duduk seorang, ni pun pakat pergi, anak-anak pakat pergi, ni pun pula pergi 3 hari, tinggal kita takut tu, boleh tumpang, boleh ikut ni pun. Kerana khauf, takut tu bahaya. Wajib mempelajari sejarah hidup Nabi, keluarganya dan keturunannya. Ni kita sirah lah. Kalau yang saya terjemah ada sirah Nurul Yaqin dan sirah Nurul Uyun. Baca tu lah, dia ada cerita habis lah. Menantu Nabi, anak tiri Nabi, anak susu Nabi. Antara anak susu Nabi tu tabi'in, tak ada tengok Nabi lah. Imam Hasan Al-Basri tu anak susu Nabi. Tapi dia tak ada nak tengok pak susu. Dia minum susu Ummu Salamah. Nabi tak ada lah, Nabi wafat lama dah. Bila dia minum susu Ummu Salamah tu isteri Nabi, mak susu dia. Jadi secara tak langsung keberkatan yang susu. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Hamzah ni, yang pertama Sayyidina Hamzah pakcik Nabi. Yang kedua, Sayyidina Hamzah minum susu Thuwaibah Al-Aslamiyah hamba Abu Lahab. Nabi pun minum, Abu Lahab sponsor. Jadi Sayyidina Hamzah boleh dipanggil abang susu Nabi. Orang pernah berkira nak jodohkan Nabi dengan anak perempuan Sayyidina Hamzah, Nabi tak mahu. Ada lah orang duk kira sebab Sayyidina Hamzah kan mati syahid dalam Uhud. Dia ada anak darah. Ada lah orang duk recommend. Nabi kata innaha la tahillu li. Sesungguhnya dia sepupu yang tak halal bagiku. Pupu sebab tak halal. Anak pakcik ya. Dia sepupu aku tapi tak halal. Kalau aku kahwin tak sah. Sahabat confused. Nabi pun cerita balik, Hamzah dengan aku ni, kami dua-dua orang minum kilang susu yang sama. Hampa duk tahu Sayyidina Hamzah tu pakcik aku panggil abang tau. Abang Hamzah. Bukan panggil pakcik. Merangkap lah panggil pakcik. Boleh abang boleh. Dia bintu akhi minal radha'ah. Anak dia tu kira anak menakan ku lah, anak abang ku. Baru sahabat. Oh kok tu. Anak perempuan Sayyidina Hamzah tu orang duk nampak sepupu Nabi. Pasal tak boleh kahwin dengan sepupu. Boleh kan? Ni sepupu tak boleh. Pasal tengok kot ni dia sepupu, tengok kot ni dia anak abang aku. Abang mai kot mana? Abang susu. Kami minum kilang sama. Thuwaibah Al-Aslamiyah hamba pula. Pokok tu. Jadi ada kot sepupu tak boleh. Kalau belah keluarga isteri saya, dia punya anak menakan sulung tu dengan sepupu dia yang lain, dia haram kahwin pasal dia minum susu tok. Cucu sulung tok pun dapat anak bongsu. Selang berapa hari boleh cucu pertama. Tok kena jaga. Belah ni bagi kat anak, belah ni bagi kat cucu. Orang panggil cucu merangkap anak. Dia bukan cucu tok dah, dia jadi anak susu tok. Bila dia anak susu, dia upgrade lah. Aku anak tok, aku cucu tok. Aku memang sepupu dengan hampa. Dalam masa zaman aku pak menakan hampa lah. Aku anak tok. Tak boleh. Jadi nak salam dengan sepupu boleh. Sebab dia pak menakan, dia bukan lagi sepupu. Sepupu merangkap pak menakan. Itu belah
Belah mak mentua saya memang ni tahu lah tu. Apa cucu sulung, abang long, Ustaz Faiz. Abang long dia panggil, abang boleh panggil, pak menekan boleh panggil. Boleh salam dengan sepupu-sepupu dia. Dia bukan sepupu biasa-biasa. Sepupu cucu tu merangkak anak tu. Sepupu dan pak cik, pak apa panggil? Lepas pak su, pak apa lagi? Dia ekstra lah. Anak tu habis dah bongsu, boleh seorang lagi cucu anak agak. Kalau bagi susu 5 kali lah kan, ada syarat-syarat dia lah. Malaysia Hamzah macam tu dengan Nabi hubungan, tapi hubungan yang lebih kuat ialah abang adik. Dia sayang Nabi lebih. Dia tak anggap Nabi sebagai anak menekan, dan Nabi pun tak anggap beliau sebagai pak menekan. Abang, akhi, my brother, kata Nabi. Hamzah tu my brother. Minar radha'ah, bintu akhi minar radha'ah. Itu semua ada tu dalam kitab Nurul Uyun. Segala hubungan yang ada kena-mengena dengan Nabi itu ada dicerita lah. Binatang Nabi pun dicerita. Nabi ada keldai, Nabi ada ayam putih, Nabi ada berapa ekor kuda. Ada orang bagi hadiah, ada yang Nabi beli kuda pergi perang lain, kuda pergi pasar beli barang lain. Banyak kenderaan Nabi. Kira kereta Nabi banyak motor pun ada, motor kapcai tu keldai kan. Kereta ada 2-3 biji. Kalau zaman long kata tunggang agama apa, jenuh. Dah satu duit halal Nabi beli. Ada kuda yang Nabi suka dengar suara dia, ada kuda Nabi suka tengok bulu dia, ada suka dia lari laju, kuda perang. Tak apa. Rezeki yang halal, duit sendiri beli ya. Nabi kita ni kalau nak kaya memang boleh kaya. Dia banyak Nabi otak bisnes kan, niaga. Memang kaya. Tapi dalam bentuk duit ni banyak Nabi bagi ke orang. Bagi ke orang. Kaya tak kaya Nabi, Nabi buat haji wada, Nabi sembelih 100 ekor unta. Tu dia. Ada duit Nabi fikir ibadat, fikir nak tolong, nak jamu makan orang. Haji wada Nabi, sebelum Nabi wafat, Nabi buat kenuri, sembelih tu, korban tu 100 ekor unta. Nyorok. Seekor unta katalah 6,000, 600,000, mai duit kot mana? Itulah. Orang yang dekat dengan Allah ni duit memang mudah lah. Kalau nak kumpul lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Nabi banyak bagi ke orang. Ada jugalah Nabi simpan untuk Nabi buat korban, buat tu, nak beli kenderaan yang mana Nabi minat kan. Jubah Nabi ada yang mahal. Pihak harian ni Nabi pakai hak biasa-biasa lah, nak rakyat orang miskin kan. Bila delegasi luar mai, raja-raja luar ramai, wakil-wakil raja, Nabi pakai hak mahal. Hak lawa punya. Hak berapa dinar tu, kalau dinar tu saja dah kata RM1,000 nilai jubah. Design cantik punya kan. Nabi orang berduit sebenarnya. Tapi banyak Nabi korbankan sampai Nabi tak sempat makan, isteri Nabi tak sempat makan. 100 ekor unta Nabi sembelih, tapi Nabi tak sembelih semua, Nabi sembelih 63 je. Macam Nabi tahu-tahu Nabi 63. Selebihnya Nabi wakilkan kat Sayyidina Ali tolong sembelih korban bagi pihak Nabi. 63, lebihnya berapa bagi cukup 100 tu, Sayyidina Ali lah tolong sembelih. Ya, betul. Cerita belah kambing ke semua tu kan. Tapi dia ada hikmah dia, rahsia dia. Allah nak latih sabar. Semua Nabi-Nabi dikatakan, ada hadis, semua Nabi-Nabi belah kambing sebagai satu latihan tarbawiyah, mentarbiyah. Betul. Kalau kata
Sunnah ni dia ada banyak dia. Ada sunnah tasyri', ada sunnah kegemaran. Macam makanan apa Nabi favourite orang panggil kan. Ada sunnah biwasfihil bashar, sebagai manusia keinginan Nabi. Macam ini begini. Ada sunnah tu sunnah yang disyariatkan. Sunnah yang disyariatkan. Jadi tajuk sunnah tu pun luas. Jadi Nabi berniaga tak mestilah kita berniaga, kita mengajar pun tak apa. Tapi di Madinah pun Nabi masih berniaga. Sebab Nabi ada khadam, staf-staf, pekerja-pekerja, mawali, hamba yang Nabi bebaskan ramai. Nabi tak berniaga lah. Nabi bagi kat budak-budak Nabi lah berniaga. Gitu. Ada orang kata bila Nabi pergi Madinah, Nabi tak sempat dah berniaga. Tak. Nabi masih terlibat dalam perniagaan. Cuma tak urus sendiri lah. Serah dekat budak-budak lah. Okey, ni tajuk ni kena tengok kitab sirah lah kan. Bilangan anak Nabi. Kena kenal Nabi lah. Maklumat Nabi meninggal di mana. Sirah sobat sikit tu kena wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Cerita-cerita berkenaan Nabi. Kalau Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi, dia cerita mak dia tiap-tiap malam sebelum dia tidur malam, mak dia akan cerita Nabi. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi. Itu kata al-ummu madrasatun, ibu satu sekolah. Kalau bini kita pandai cerita, belilah buku-buku cerita Nabi. Tiap-tiap malam cerita sampai anak terlena. Tak cerita dia tak mau lena. Supaya Nabi itu kasih dalam hati dia. Cerita Nabi sebelum tidur. Banyak cerita-cerita Nabi ni. Sirah, kitab sirah. Habis cerita Nabi Muhammad, masuk cerita Nabi Musa, tongkat. Budak-budak suka, kita pun suka dengar cerita. Khalid tu kan, lena dengan ayat tu. Sifat-sifat yang wajib bagi para Nabi dan Rasul. Sidiq, amanah, tabligh, fatanah kan. Kita semua tahu dah tu. Nabi-Nabi ni tak ada buat dosa, tak ada buat khianat. Menyampaikan, tak ada sembunyi ilmu, fatanah, bijaksana. Tak ada Nabi-Nabi yang menipu. Kalau tipu pun bukan kadhib, taurikh. Taurikh. Macam Nabi Ibrahim lah, orang ajak dia pergi menari, dia kata inni saqim, sesungguhnya saya sakit dalaman, sakit hati ya. Dia tak kata inni marid. Marid tu sakit luar. Saqim ni selalunya sakit dalam. Sakit jantung, saqim. Sakit paru-paru, sakit. Hampa pilah aku tak lepi, aku sakit ni. Dia tak bohong, sakit hati. Bohong yang dibolehkan. Tu pun dia pun tak bohong, dia pun taurikh. Dia runtuhkan berhala, dia gantung kapak kat berhala paling besar kan. A'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, adakah engkau yang buat kerja ni semua kat Tuhan-Tuhan kami ni, kata orang kafir. Nabi Ibrahim dia jawab dah, bal fa'alahu, bahkan melakukannya. Jadi ngaku tu. Tapi dia cakap laju, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ada dua ayat, bahkan melakukannya, titik. Ini berhala terbesar. Dua ayat macam satu ayat. Bila dia cakap laju, bahkan melakukannya, inilah berhala terbesar. Ni apa kata dia tuduh berhala tu? Ayat dia kena berhenti. Ibrahim ke yang buat ni? Ibrahim ke? Bahkan melakukannya, aku lah tu lagi. Lepas tu ayat ni satu ni lain pula. Ni apa tahu ni? Ni berhala ni paling besar tau. Ni berhala ni paling besar. Bukan nak tuduh kawan tu pun. Tu panggil taurikh. Bukan tipu. Kalau tipu pun tipu tak salah lah untuk menyelamatkan nyawa. Tapi taurikh lebih baik pada tipu. Tipu nak selamat nyawa harus boleh. Kalau taurikh afdal, lagi baik. Tu dia kelentong sikit taurikh. Mana ada bohong sunat, bohong yang diharuskan, yang dibolehkan untuk menyelamatkan diri. Kita tak salah, tapi kita nak kena hukum, kita kelentong-kelentong sikit. Itulah taurikh ni. Dia pergi Mesir bawa isterinya Sayyidatuna Sarah. Cantik Sarah ni, bini Nabi.
Segok. Dapatkan Raja Mesir kira nak peluk. Heret masuk istana nak peluk, tapi ada doa lah. Dia baca doa, kaku Raja tu. Krem. Itu dalam buku saya 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Doa Sarah. Sebelum tu dia bertanya Ibrahim, wahai Ibrahim, apa hubungan kamu dengan perempuan yang cantik tu? Dia fikir kalau aku kata my wife, isteri ku, kena bunuh orang sebab dia nak balas bini ku. Dia kata apa? Ukhti, my sister. Muhur lagi. Saudariku. Dalam niat dia, semua orang Islam bersaudara, saudara-saudari kan. Innamal mu'minuna ikhwah. Muhur kan? Nak kata muhur tak muhur pun. Kan? Dia tak kata zaujati, isteriku. Dia kata ukhti. Innaha ukhti. Perempuan tu saudariku. Mana dua beradik ya? Adik orang tak bunuh. Suami isteri, suami kena bunuh. Gitulah. Muhur. Dia duk teringat muhur 3 kali tu di akhirat nanti bila kita pergi dekat Nabi Ibrahim minta dia doa di padang mahsyar, dia kata tak mau aku muhur 3 kali seumur hidup. Muhur hak boleh pun dia risau, takut Allah marah. Tu Nabi-Nabi tak buat salah pun rasa bersalah. Kita berapa kali muhur tahu? Sampai ke hari ni berapa kali yang muhur? Nabi Ibrahim 3 kali lah. Tu pun muhur hak tak berdosa, tauriah. Ada seorang Nabi cerita, ada seorang alim Bani Israel, waktu tu zaman ni pun mula menulis Taurat tu, ni pun selewengkan kitab Taurat dah. Nabi Musa dah meninggal dunia, wafat. Ulama-ulama ni banyak dapat duit daripada kerajaan, pakat dengan raja, ubah. Raja nak kahwin dengan anak dara, anak sendiri, ubah ayat. Untuk raja boleh kahwin dengan anak perempuan. Untuk raja, dapat duit. Ubah habis. Kitab suci jadi kitab kotor tu ya. Dipindah. Tapi ada seorang ulama Bani Israel ni, dia ni ikhlas. Dia ikut kitab asal. Dan dia pun ada madrasah, ada pengikut dia tersendiri. Follower. Ramai ya. Jadi ni pun kata kita kena tangkap ni. Kalau dia ikut kitab yang kita seleweng, lega. Anak-anak murid dia mesti ikut Tok Guru. Ni kalau dia bantah, kita bunuh dia. Lain okey dah, Tok Guru seorang. Ini Nabi cerita. Maka dipanggil dia datang ke istana. Raja dengan ulama-ulama ni, Bani Israel ni semua tak dipakai dia. Demi dunia, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dapat untung dunia sikit. Dia panggil, dia kata esok nak kena siap-siap dulu nak pergi, tak boleh pergi terkejut-terkejut. Esok saya pergi. Malam tu dia tulis kitab Taurat, dia salin dalam kertas. Dia gantung kat leher dia ni satu qaran, satu tanduk kecil. Satu tanduk. Okey, ni pun duk guna untuk bekam ke ataupun ni pun duk tiup. Ni pun dulu azan tiup tu. Yahudi cara tu. Dia satu tanduk kecil, dia gantung buat macam tangkai lah. Dia tulis kitab Taurat hak mana dia sempat tulis malam tu, dia tulis halus-halus, dia lipat, dia sumbat dalam tanduk tu. Tu dia pakai baju. Duduk dalam baju dia lah. Bila pi istana, mereka pun tunjuklah kitab palsu ni bawah tu. Atu'minu bihadha, hang beriman tak dengan kitab ni? Kalau kata tak, memang kena pancung. Kalau kata ya, kitab tu bukan kitabullah. Kitab tu yaktubuna bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah. Mereka tulis guna tangan mereka mendakwa kata ini kitab Allah. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah tangan-tangan mereka yang tulis, celakalah kerja buat mereka. Kitab tu dah dipalsukan. Mereka tanya dia, hang percaya ada kitab ni? Dia pun huruf dada. Huruf dada tu dalam tu kan ada kertas, ada tulis. Dia kata takkan tak percaya kot dengan ni. Saya percayalah. Saya percaya bihadha. Hadha tu dia tunjuk ni. Dia percaya hak dalam tu. Kerja tu. Selamat. Tak kena bunuh. Tapi balik kata Nabi, dia sakit.
meninggal juga akhirnya, sakit jantung pun. Anak-anak murid tu viral habis lah, apa tok guru ni kerana nak hidup percaya kitab palsu kan, dia kecam dia. Bila dapat berita kata dia mati, mereka pun pakat main khidmat nak bagi mandi lah. Buka baju nak mandi, tengok air ada apa? Tanduk apa ni? Buka tu tengok ada surat dalam tu. Tarik sekeping. Rupanya yang dia kata uminu bihadza, aku beriman dengan ni tu kitab asli, bukan kitab pindahan tu. Tu Tauriah tu, kelentong lah untuk menyelamatkan dia. Dari pengikut dia tu lah Allah jaga agama. Yang ada Najasyi apa semua, kata Nabi, daripada manhaj tu lah. Hak lain pesong habis. Mereka berpecah 73 kumpulan kot. Satu je tariqah yang betul ialah tariqah si alim yang cerita tanduk tadi tu. Yang lain semua wanabaduhu wara'a zuhurihim, lempak kitab kan. Nabada fariqum minal ladzina utul kitab Allah. Semua pakai lempak habislah kitab Allah. Depa tulis, depa pindah kitab Allah menjadi kitab tulisan mereka. Kita punya akidah Quran tak ada siapa boleh pindah. Kalau ada orang tulis tak betul pun akan ada orang kecam, ada orang sedang. Kita tak hafal Quran pun, kalau kita dengar orang baca tak betul, kita sedang. No? Kita jumpa tang mana ini macam tak betul ni. Tu. Kerana Quran Allah sendiri yang jamin nak jaga Quran. Berbeza dengan Taurat, Injil, Zabur, Allah serah amanah kepada ulama-ulama nipa tolong jaga. Nipa punya ulama pula tak boleh harap. Nipa patut jaga amanah, mereka yang duk dipesong ayat-ayat Allah. Bimastahfazu min kitabillah. Mereka diminta menjaga kitab Allah. Okey, sikit lagi sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Lawan tu lah, menipu, khianat apa semua kan. Dan juga mustahil bagi Rasul ni mendapat penyakit yang menjatuhkan maruah mereka. Nabi-Nabi ni, Rasul-Rasul ni, dia pun alaihimus salam. Salam tu sejahtera, selamat. Dia pun tak akan dapat penyakit yang menjatuhkan maruah mereka. Macam orang duk kata Nabi Ayub sakit hampir berulat-ulat tu dah lah. Sakit lama 18 tahun tu betul. Ada betul, ada tak betul lah. Kalau keterlaluan over sangat cerita tu tak betul lah. Ulat-ulat kita dengar pun geli. Nabi-Nabi ni dia sakit biasa-biasa lah. Sakit batuk, demam, pening kepala, biasa-biasa. Bukan sakit sopak ke, kusta ke, gila ke, nyanyuk. Gagak, benar gagak. Orang duk kata Nabi Musa gagak, tu salah tu. Kerana hadis Jamrah yang kecil-kecil dia makan bara tu, hadis tu munqati'. Hadis tu sanad tak sambung. Orang Indonesia kata tak menyambung. Dia ada putus. Bila putus, dhaif. Bila dhaif, cerita ni macam nak kutuk Nabi Musa gagak. Tak betul ya? Dia kalau hadis tu mengangkat, memuliakan Nabi, dhaif pun tak apa. Macam hadis mukjizat. Hadis tu lemah, tapi cerita Nabi ni ada mukjizat, ada kelebihan. Tak apa. Tapi kalau nak merendah-rendahkan orang, tak boleh. Manaqib tak apa, mukjizat tak apa. Sebab tu dalam kitab sirah banyak hadis dhaif diterima pakai. Sebab memuliakan Nabi. Gagak ni mulia ke hina? Padahal Nabi Musa tu, dia tu menantu Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib tu khatibul anbiya, pemidato terbaik di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau buat pertandingan, pandai syarah, pandai ceramah. Pak Mentua pandai ceramah, ambil menantu si gagak. Macam tak apa-apa kena. Nabi Musa bukan gagak. Dia pernah menyampaikan khutbah, ada orang pingsan, ada orang menangis. Pasal pemilihan kata-kata, nada, intonasi dia tu, dia khutbah menyebabkan jadi macam tu. Kita khutbah orang lena tu biasalah. Pingsan tak bisa lagi. Khutbah Jumaat lena banyak, pingsan tak ada.
Mati pun tak ada lagi, lena. Nabi Musa khutbah dia menjerit, takut Allah. Lepas khutbah tu, dia bertanya dia, wahai Musa, siapa paling alim? Cerita malam kan. Siapa paling alim? Nabi Musa kata, aku. Allah tegur. Pergi jumpa Nabi Khidir. Di situ menunjukkan Nabi Musa mampu berpidato. Bukan baca khutbah. Dia berkhutbah. Kalau gagap, orang tak ria, orang gelak. Ittaqullah haqq. Okey, rupa Nabi. Nabi Musa dia khutbah dia. Dia pula dipilih Allah, kalimullah. Allah berbicara dengan dia. Dalam ramai-ramai orang boleh bercakap, Allah pilih dia. Dia nombor 3, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Duk nombor 3. Cerita makan bara tu tak betul. Duk bawa cerita tu salah. Hadis tu hadis dhaif. Hadis dhaif kalau puji Nabi Musa tak apa, dikeji. Nabi Musa tak gagap. Nabi Ayub tak berulat. Tu Rabbi syrah li sadri tu, dia baca pasal dia bersikap macam Sayyidina Umar, emosional, cepat marah. Nabi Musa ni garang, cengeng. Dia kalau masuk istana Fir'aun, takut Fir'aun provoke, maka Allah bagi kat dia doa penenang, supaya dia kata, saya ni kalau saya marah, terketak-ketak bibir, saya jadi bukan gagap lah, dia jadi cakap tu tak berapa elok. Allah nak suruh dia cakap qaulan layyina, cakap lemah lembut. Dia kata nak cakap macam mana masuk istana Fir'aun, dia duk mengaku Tuhan, kita naik darah, tak boleh nak susun ayat elok. Jadi Allah bagi doa, Rabbi syrah li sadri, supaya tenang. Wahlul uqdatan, rongkaikan kekeluhan lidahku. Kalau marah pun sabar, tarik nafas ke guna ke, supaya lancar kalamku. Bukan lidah dia gagap, dia jenis cepat marah. Bagus juga macam Sayyidina Umar, dia tegas, ini berani. Nabi Harun macam Sayyidina Abu Bakar, elok gandingan abang dia Harun macam Sayyidina Abu Bakar, dia macam Sayyidina Umar, cengih garang. Tapi orang-orang yang emosi ni, kalau pandai ceramah pun, kalau main marah payah, emosional. Jadi Allah bagi doa supaya meredakan kemarahan dia. Cool, relax, Rabbi syrah. Bukan gagap. Itu pun akidah. Nabi apa yang duk teriak anak hilang, Nabi Yaqub, ibyaddat sa'inahu, kedua matanya ada putih. Tu rabun, pi kat Dr. Razak, lega. Bukan buta. Nabi Yaqub bukan buta, dia ada selaput putih kat mata. Saya duk teriak lah Nabi Yusuf hilang. Bila dikembalikan baju Nabi Yusuf, irtadda basira, selaput tu hilang. Tu mukjizat. Tak payah pergi kat Dr. Razak, tak baju Nabi Yusuf hilang selaput tu, celek balik. Rabun je yang pergi kata buta. Kadang-kadang kisah Israiliyat ni merosakkan kepahaman akidah kita. Cerita-cerita tu dia pergi buta, gagap, berulat. Jadi cerita-cerita Nabi ni kalau puji tak apa, sanad dia kot mana pun tak apa. Tapi kalau keji, kena double check lah. Mesti tak betul ya. Bubuk Ashura masak ni tu tak apa, dia tak ada hina apa kan, boleh diterima lah. Masak kacang-kacang ni kan, dia tak ada penghinaan, menjatuhkan martabat tak apa. Dia kalau ada jarah, dia ada panggil jarah wa ta'dil kan, ada mencederakan Nabi, tu kita tak boleh terima. Nak check kalau sanad dia sahih tak apa. Masa ada cerita nampak pelik tapi sahih. Dan sahih Bukhari, Nabi Musa mandi letak kain baju atas batu. Dia mandi telanjang. Memang Bani Israel boleh mandi telanjang. Kalau sama-sama lelaki mandi kolam telanjang semua pun tak apa. Tapi dia tak biasalah mandi beramai-ramai tu, dia malu. Malukan akhlak mulia. Pada zaman dia, kalau mandi 4 men untuk lelaki, boleh nak telanjang kolam lelaki. Kalau perempuan ada tak boleh. Tapi dia tak pernah mandi telanjang, dia mandi pakai baju, pakai seluar baju pun dia pakai tutup badan, jaga maruh.
Ada satu hari tu tak ada siapa, dia mandi seorang-seorang. Mandi seorang-seorang, urianan, mandi telanjang. Seorang. Tak salah. Tak kain baju atas batu. Dia pergi mandi, naik batu, pelari baju dia. Hak tu hadis sahih. Ada dalam Sahih Bukhari. Batu pelari baju dia. Dia pun ligan, ambil tongkat, ligan. Batu tu lari. Bawa kain baju. Kain tola, seluar, baju. Dia ligan batu tu sampai dapat ke dia. Dia ambil, dia pakai, dia tribai batu, lekat berbelang batu tu. Itu dah ada dalam buku saya, 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Hari tu memang sahih. Kita kena terima. Dan time dia pergi ambil batu tu, ambil baju tu, sampai kedai kopi. Tak ada lah kedai kopi, mana orang lelaki duk berimput. Sebelum ni pun duk kata kat dia, ni pun kata, maaf cakap no, dia duk mandi dengan kita ramai-ramai pakai seluar, padahal boleh buka aurat. Mungkin kerana dia ada penyakit sopak, songkla. Dia petuduh dia. Ada yang kata adar ni maaf cakap lah, buah zakarnya bengkok, ringkat sebelah, pasang surut. Ada kata kan. Jadi Allah nak tunjuk kat puak-puak kutuk tu lah, bila Nabi Musa lari ligan batu, ambil baju pakai, dia pun perlu tengok siapa dia. Nabi Musa. Dia pun tengok ada sopak. Tak ada. Macam mana dia punya buah dia tu? Elok ya. Yang apa duk kata tu elok ya. Tu ayat Quran pun ada. Fabarra'ahu Allah mimma qalu. Allah bersihkan Nabi Musa daripada tuduhan yang dia tuduh. Mana ada sopak, mana ada kusta, kurap pun tak ada. Elok ya. Itu. Tu hadis sahih, okeylah, terima. Ala ra'si wal ain. Hadis sahih Bukhari tu. Tapi orang perempuan tak tengok lah, hadut kutuk Nabi Musa tu. Dan dia pun memang boleh tengok aurat sesama lelaki. Jangan kita pandang, pelik Nabi Musa telanjang orang lelaki tengok. Pada zaman tu, syariat tu, lelaki sama lelaki boleh tengok kemaluan hang aku. Tak ada apa, tak ada malu apa. Cuma Nabi Musa tak pernah tunjuk lah, sebab dia al-haya'u minal iman. Lah janganlah satgi ustaz-ustaz pergi mandi kolam untuk cari kolam hak laki saja kan. Kita mandi ustaz zaman dia kata boleh dah, syariat kita tak sama dengan syariat ni apa macam tu. Syariat syar'u man qablana laisa syar'an lana. Habis kemudian tajuk akhir ni perkara-perkara sam'iyat yang wajib diiktikadkan, beriman dengan telaga kolam Kausar. Dia bukan telaga sebenarnya, di kolam dia haud. Dan dalam syurga ada satu lagi sungai Kautsar, kolam Kautsar dan sungai Kautsar. Kemudian al-kabair, melakukan dosa-dosa besar tidak akan menjadi kafir. Khawarij kata kafir. Kita dah. Khawarij ni dia kuat semayang. Dia hitam, dia semayang banyak, tapi dia salah tang dia terlalu keras. Rasa dirinya betul. Ibnu Abbas pernah pergi berdebat dengan Khawarij, dia kata, ya Allah ni puan ni muka pun nampak tak larat pasal rajin qiyamul lail sangat. Baca Quran lebih pada aku. Puasa sunat, beribadat, tapi sayang mereka ni mengkafirkan sesama Islam. Orang buat dosa besar kafir. Kita tak mau jadi golongan al-khawarij. Kemudian wajib menjauhkan diri dari perangai-perangai yang tercela. Yang ni sifat mazmumah dalam kitab tasawuf lah. Sifat hasad, dengki, sombong, apa semua, kedekut. Kemudian 144 khatimatun, penutup. Pengertian iman di sisi ahlu sunnah. Iman itu ialah at-tasdiq, mempercayai semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada bezalah antara tasdiq dengan ma'rifah. Habis last sekali keterangan ringkas berkaitan keturunan Nabi dan warna kulitnya. Warna terbaiklah warna Nabi di dunia ni putih kemerah-merahan. Dan kata ulama, kalau di akhirat nanti Allah akan bagi warna kulit lain lah pada Nabi. Warna yang lebih cantik lagi di akhirat nanti. Oleh itu warna kulit Nabi di akhirat nanti tentulah tidak sama dengan warna kulit baginda di dunia. Segak lagi lah di akhirat nanti. Supaya tidak terlepas daripadanya dua warna kulit yang paling cantik ini.
Maka Allah menghimpunkan dua kemuliaan ini pada diri baginda sebagai menambahkan lagi keagungan darjat baginda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab Nabi, isteri Nabi, anak Nabi, menantu Nabi, cucu Nabi, semua tu kita kena tahu lah. Sirah pun penting lah, melekatkan akidah kita. Jadi saya rasa sampai takat ni dulu. Alhamdulillah kita selesai membaca kitab ini sampai ke muka surat 149. Kata musannif, wa hadza akhiru ma yassarallahu bihi min fadlih. Inilah akhir penulisan yang Allah permudahkan daku daripada limpah kurnianya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli baitihi kullama dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah sentiasa mencucuri selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan ahli rumahnya setiap kali orang-orang mengingatinya dan setiap kali melupainya oleh orang-orang yang lalai. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi saya serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muaz. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura.